Ada sesiapa nak turunkan kolesterol jahat dengan bahan semula jadi tak? Saya ada satu rahsia yang terbukti secara kajian saintifik, iaitu plant sterols atau nama lainnya phytosterols. Ia adalah bahan semula jadi dari tumbuhan yang boleh didapati dalam sayur, kekacang, bijirin dan minyak tumbuh-tumbuhan. Nak tahu macam mana ia berfungsi? Bila kita makan plant sterols, ia akan bersaing dengan kolesterol dalam usus untuk diserap. Dalam persaingan tu, plant sterols akan lebih diserap dan kuranglah kolesterol yang masuk dalam darah, dan ini boleh bantu turunkan LDL, yakni kolesterol jahat secara semula jadi. Tapi menurunkan kolesterol dalam darah bukan tentang pemakanan sahaja, ia tentang senaman juga. Kena bergerak, kena bersenam, kena gerakkan sendi-sendi. Dan untuk ni semua kita perlukan tulang dan sendi dan otot yang kuat dan sihat. Alang-alang tu saya payung satu tips ya untuk mencegah dan menurunkan kolesterol jahat. Kita kena main dumbbell 15 hingga 30 minit sehari, gerakkan sendi-sendi kita. Tak payah pergi gym apa bagai pun. Setakat dalam rumah, kat dapur atau dalam kereta pun boleh main dumbbell ni. Kajian dari European Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2000 menunjukkan kalau minum susu dengan plant sterol setiap hari selama 3 minggu secara konsisten, boleh turunkan LDL sebanyak 10%. Banyak je tu. Bukan itu je, satu meta-analisis pada tahun 2006 di Journal of Nutrition mengesahkan bahawa plant sterols dalam pelbagai bentuk makanan termasuk susu adalah sama efektif dalam menurunkan LDL. Tapi kuncinya ada dua. Pertama, konsisten, dan yang kedua, cukup dos. Sekitar 1.2 hingga 2 gram plant sterol sehari. Jadi, jangan cari susu sembarangan. Cari yang label dia memang terang-terang tulis bahan dia ada plant sterol 1.2 gram. Contohnya macam Enlin Cholesterol Pro ni. Tapi ingat, kepada yang tengah makan ubat statin, susu dengan plant sterols boleh dijadikan makanan tambahan, tetapi tidak boleh dijadikan pengganti ubat. Kalau you all ada ahli keluarga dengan penyakit jantung atau doktor dah warning you all sendiri pasal kolesterol, inilah masanya untuk bertindak, ubah gaya hidup dan pemakanan dan cuba bahan semula jadi macam plant sterols ni. Ingat ya guys, mencegah lebih baik dari merawat.